Dia masuk gelanggang berpakaian seperti ke karnival, bergerak seperti menghibur kanak-kanak dan tersenyum pada lelaki yang mahu mencederakannya. Dan kemudian dia menghancurkan mereka. Mereka panggilnya Maromero, putra baru tinju, menggunakan sarkas sebagai senjata menentang lelaki paling kental dalam tinju. Tetapi untuk memahami bagaimana seorang budak sarkas boleh menjadi salah seorang peninju yang paling tidak dapat dilupakan pada zamannya, kita perlu kembali ke asal. Jorge Adolfo Paez lahir pada 27 Oktober 1965 di Mexicali, Baja California, Mexico. Bandar sempadan yang dibina atas kehidupan sukar, kesibukan dan kepanasan. Paez lahir dalam keluarga artis sarkas dan penghibur pengembara. Jauh sebelum belajar melancarkan tumbukan, Paez belajar melakukan balik kuang, aksi sarkas, membaca penonton dan memberi pengalaman yang diingati. Pakciknya yang memperkenalkan tinju kepada Paez asalnya cuma aksi sarkas ringkas. Namun, kemahiran yang bermula sebagai hiburan ini perlahan-lahan membentuk kehidupannya. Nama gelarannya Maromero, berasal daripada perkataan Spanyol maroma, bermaksud jungkir balik. Bukan dari promotor tinju, dia hanya cuba jual tiket. Dunia mengiktiraf dirinya sebelum sukan itu sendiri. Dia seorang akrobat yang akhirnya berada di gelanggang tinju, dan dia akan bertarung seperti itu. Sarkas memberinya keseimbangan, refleks dan bakat untuk persembahan, tetapi tinju memberinya pentas. Selepas dia miliki kedua-duanya, tiada siapa di dunia sepertinya. Pertarungan ini tetap bersejarah dalam dunia tinju. Ini adalah pertarungan gelaran dunia terakhir selama 15 pusingan yang disahkan IBF sebelum kejuaraan dikurangkan kepada 12 pusingan. Dan ia berakhir dengan cara yang sukar dilupakan. He's going to have to get Paez's respect at some point here because if Paez thinks he can walk through boxing, the left jab is both good. Grove of doing that is hit him underneath about the same way, only the tail is the difference. Keeps to stay. He's going to have to take away the legs of Grove. Pada mulanya, Grove kelihatan lebih hebat. Dia guna jangkauan, jab dan permainan kaki untuk kawal aksi serta buat Paez mengejarnya. Grove mengatasinya setiap pusingan dan mendapat kelebihan. But they are scoring fighters. Again, he links the big foot. And again, the left goes back into his own corner. Kemudian tiba pusingan kelima. Pada masa itulah, Paez mengubah segalanya. Dia tidak lagi bertarung seperti yang dijangkakan Grove dan menjadikan gelanggang pentasnya. Dia menurunkan tangannya, bermain dengan rentak. Dia mengelak tumbukan dengan cara yang pelik dan mula melemparkan pandangan kepada Grove yang tidak dapat ditafsirkannya. Itulah caranya mengganggu tumpuan Grove dan mengubah nada pertarungan itu. This long fight too. Grove going on here with the people in the crowd. Penonton datang berharap Grove kalahkan badut Meksiko itu. Mendapati diri mereka menyaksikan seorang artis sarkas mengalahkan juara dunia di atas gelanggang. Pada pusingan terakhir, akrobat itu mula mengganas dan menjatuhkan juara tanpa kalah itu ke kanvas 3 kali dalam 3 minit terakhir.
Apabila loceng terakhir berbunyi, hakim memberikan kemenangan majoriti kepada Jorge Paez. Begitu saja, lelaki yang ramai anggap sebagai badut itu telah menjadi juara dunia. Badut itu merangkul mahkota dan tiada siapa di situ yang pernah melupakannya. Apabila seorang lelaki merampas gelaran dunia kamu, kamu mahu jawapan. Kaji rakaman itu, cari kesilapan dan kembali dengan pembetulan. Kelvin Grove, seorang profesional. Dia kembali yakin kekalahan pertama itu cuma kebetulan. Dengan persiapan dan rancangan lebih baik, dia akan dapat semula gelarannya. He weighed in at an even 126 pounds with a record of 32 wins, 2 losses, 2 draws with 24 wins by way. Tetapi dia silap dan kali ini Paez tidak memerlukan 15 pusingan untuk membuktikannya. First round action. 16 feet 3 inches inside the ropes. It is very slow. He's got to keep that concept. Paez, Grove is using his lateral movement. Dalam pertarungan pertama, Paez mengambil masa sehingga pusingan-pusingan terakhir untuk benar-benar mengubah keadaan. Namun kali ini, Paez lebih cemerlang dari awal. Dia lebih tajam, tenang dan berbahaya. Calvin Grove complained to the referee because wind, No circulation. really no air at all. Paez has to have the last word. And now Paez switching again to the southpaw. Grove just stands in there. Grove Apabila pusingan berlalu, kekecewaan mula kelihatan jelas. Grove semakin keletihan, bukan saja kerana pukulan, tetapi juga kerana gaya itu sendiri. Paez tidak berdiri di hadapannya seperti seorang peninju biasa. Dia sentiasa membuat Grove tersilap, sentiasa menukar posisi dan memecahkan rentaknya. Sekali lagi, Grove terpaksa bertarung dalam perlawanan yang dia tidak mahu. Sedikit demi sedikit, dia mula melemah. Grove and also trying to put something out in the face of Grove to cover up his eyes. Grove keeps Breaks the two. Has not been a busy night. IBF featherweight title on the line. heavy punches. Again, the right eye of Grove here in round 10. And there again is that slap by Paez. Menjelang pusingan ke-11, Grove keletihan, cedera dan guntur, dan Paez menamatkannya dengan satu uppercut kiri hebat. Wobbly legs of Calvin Grove. Round 11 goes down. A big left uppercut. Grove does not look like he's going to make it up this time. And TKO pada pusingan ke-11 dan Maromero menghapuskan sebarang keraguan bahawa kemenangan pertama adalah satu kebetulan. Dia bukan bernasib baik, dia telah berjaya membaca gaya Kelvin Grove. Pada penghujung tahun 1989, Maromero kini bukan hanya juara yang menghiburkan penonton. Dia sedang menjadi jenis peninju yang perlu dipandang serius oleh pencabar lain. Pada 9 Disember di Reno, Nevada, dia mempertahankan gelaran featherweight IBF menentang Lupe Gutierrez, seorang pencabar yang hebat yang telah berusaha keras untuk mendapatkan peluangnya. Gutierrez still there, fighting hard. And Gutierrez did. Coming up on a half minute remaining. This is round 2. Marv Albert with the fight to time. Will Slane told us he would not permit it. He would eventually take points away. Gutierrez bukan datang untuk mengagumi persembahan itu. Dia datang untuk mengujinya. Dia kuat, bertekad dan merupakan jenis lawan yang ingin menyeret juara ke dalam pertarungan yang sukar dan tidak selesa. Namun, sebaik loceng berbunyi, Paez mula menunjukkan keunikannya. Dia memberi Gutierrez pergerakan, perubahan rentak, provokasi dan sudut sukar ditafsir. Apa yang kelihatan seperti permainan dari luar sebenarnya adalah kawalan. And an ankle problem. Both things Paez concerned about the ankle problem because of the Tremendous right hand by Paez. It seems like he's got. for the challenger, Gutierrez. That's another one of those right hands that he loves to throw. And now Paez getting caught by Paez. Pada minit-minit awal, pertukaran sengit menyebabkan kelopak mata kiri Paez luka. Dan tiba-tiba, penonton menyaksikan satu persembahan yang berbeza.
Badut itu sedang berdarah. Dan Gutierrez, yang dapat mengagak kecederaan itu, terus melancarkan serangan untuk mengambil kesempatan. Tetapi Maromero terlalu lincah, terlalu pantas, dan terlalu sukar untuk ditangkap. Walaupun apabila pertarungan menjadi sengit, Paez mengekalkan ketenangan dan terus memaksa pencabar bertarung mengikut rentaknya. And again, the clouding tactics by Baez. Dalam pusingan ke-6, pengadil memotong satu mata Paez kerana memegang kepala Gutierrez semasa menumbuk. Ia satu amaran jelas, satu teguran terbuka, dan pada bila-bila masa lain, pertarungan itu mungkin sudah dihentikan. Sebaliknya, ia mencetuskan api. The indication that Baez is getting the lacing into the eye of Gutierrez. There's the nose. That nose is gone. But Mills Sejurus selepas penalti, Paez menjadi berang, melepaskan hujan tumbukan tanpa balasan ke atas Gutierrez, sehingga pengadil menghentikan pertarungan. Baez coming right after Gutierrez. Gutierrez attempting to hold Baez off. Baez very strong from further away. Mills very close to stopping now. Gutierrez just been shoved around the ring. I don't know what he's waiting for. There it is. That's the end. That's the end. That's Jika anda hukum Maromero, dia akan menghukum anda kerana itu. Persembahan badutnya ada sisi garang, dan pada pusingan ke-6 menentang Lupe Gutierrez, semua di stadium nampak siapa dia sebenarnya. Jika anda ingin melihat bagaimana Jorge Paez menggunakan aksi badutnya sebagai senjata sebenar, ini antara pertarungan terbaik untuk ditonton. 88, defeating Clavin Grove. Let's go to Jimmy Lennon Jr. I can't stand it. Alan Makitoki tiba dengan keyakinan. Yakin dia bersedia untuk segala yang Jorge Paez boleh lakukan. Tetapi dia tidak bersedia. Fight. Paez, some repute, and an acrobat. Today at the weigh-in, he had a missed and came down on the top of his head. Would have a substitute in there. Sejak loceng pertama, Jorge Paez membuat pertarungan itu tidak selesa. Dia menyerang dari sudut pelik, sering menukar rentak dan terus melemparkan pandangan sukar ditafsir kepada Makitoki. Dia terus mengejek Makitoki, membuat semuanya seperti pertunjukan sarkas. Oh, wow. Is he fast? Is he fast making the knockdown? ouch. Right in the mid. So he's... Everybody's waiting for a flurry, and Paez will give it to us in a minute. Itu sebab badut sarkas sangat berbahaya. Persembahan adalah sebahagian daripada pertarungan, bukan terpisah. Ejekan itu mengganggu tumpuan, pergerakan mencipta ruang, dan bila Makitoki hilang fokus, Paez akan menghukumnya. He puts his arm around him and hugs him. It's a tough job because the clowning would be over. Because Boom Boom did your The winner between Panzienza and Camacho. deviation from a true boxing match. I'm not saying that Maki Toki isn't trying. Paez menari sambil berlawak sepanjang pertarungan, menghibur penonton sambil buat Makitoki makin kecewa. Tetapi di sebalik pertunjukan itu, Paez menunjukkan kemahiran teknikal yang lebih hebat dan ketepatan yang tinggi dalam pukulan, menguasai pertarungan dan membuktikan dia mampu tingkatkan intensiti bila perlu. It means horse feathers. It does.
once when we were down in Tijuana. Athletic Commission sent Rosadier to both corners. Selepas satu kombinasi pukulan yang tidak henti-henti, pengadil menghentikan pertarungan pada penghujung pusingan ke-6, memberi kemenangan KO kepada Paez. That's the end of the round. Now let's see if it's the end of the fight. I think it is. I think that was determined before the start of the round. Now, here comes Dr. Robert Burns. The fight is over. It stopped as we told you it would be. Alan Makitoki ialah petinju yang tangguh. Namun, dia tewas akibat kelajuan, kuasa dan perang psikologi Paez. Troy Dorsey bukan lawan yang mudah dipandang rendah. Dia adalah seorang juara dunia kickboxing yang telah beralih ke tinju profesional dan telah menunjukkan lebih banyak kemahiran serta ketahanan daripada apa yang dijangkakan oleh sesiapa pun. Dia tahan lasak, berbahaya dan bukan peninju yang mudah gentar oleh pertunjukan sarkas. Tetapi Maromero bukanlah badut biasa. Mexicali, Mexico. Ia adalah pertarungan yang sengit. Dorsey mengawal rentak, melancarkan banyak tumbukan dan memaksa Paez berusaha keras dalam setiap pusingan. Setiap detik, tekanan Dorsey merimaskan sang juara. Dan jelas, ini bukan pertahanan gelaran yang bersih dan mudah. Namun begitu, Paez bertinju dengan lebih bersih, bergerak dengan lebih baik, memilih pukulannya dengan lebih berhati-hati dan mencari cara menahan Dorsey untuk kekal mengawal pertarungan. Pada pusingan kedua, dia malah menjatuhkan Dorsey yang menjadi detik penting dalam pertarungan sengit. Sepanjang pertarungan, Maromero membuktikan dirinya sebagai putra badut tinju, menggunakan gerakan khasnya, membongkok dan menghayun, serta aksi-aksi hebatnya sambil menghiburkan penonton sepanjang masa. Selepas 12 pusingan sengit, Jorge Paez kekal juara IBF selepas menang keputusan berbelah bahagi ke atas lawan dengan rekod pertarungan kukuh. Ia bukanlah salah satu malam yang paling mudah baginya. Ramai berpendapat Dorsey sudah melakukan secukupnya. Namun Paez tetap memenangi tali pinggang itu. Dan satu lagi, pertahanan gelaran berjaya. Maromero bukan sahaja bertindak seperti badut, beliau peninju kelas bulu terbaik dunia. Pertarungan ulangan dengan Louis The Shooter Espinoza lebih penting dari yang pertama dalam semua aspek. Lebih banyak yang dipertaruhkan. Pentasnya juga lebih besar. Dan Paez adalah seorang peninju yang berbeza, lebih tajam dan lebih lengkap berbanding dirinya yang pernah seri di Phoenix kurang dari setahun sebelum itu. Louis Espinoza kini adalah juara kelas bulu WBO, yang bermaksud ini bukan sekadar pertahanan gelaran, tetapi juga pertarungan penyatuan. Dua gelaran dunia dipertaruhkan. Paez cuba pertahan tali pinggang IBF miliknya serta mengesahkan statusnya sebagai peninju kelas bulu terbaik dunia tanpa pertikaian. Sepanjang pusingan awal, Espinoza menggunakan teknik tinjunya untuk mengawal rentak dan raih kelebihan awal pada kad markah. More telling blows. Terrific what he's doing. That's against the rules. I'm going to stop it and I'll take points if necessary. Which was really a slow starter, but he did win the first two rounds of that previous bout against Paez. Well, he won the. This is not the same guy I fought a little while ago. This is the premiere of the Saturday Sports Showcase. Kenangan keputusan seri itu masih segar di ingatan Paez. Dia keluar dengan lebih mendesak, tepat dan bersemangat untuk bertarung, menyukarkan hidup Espinoza. Effective punches and his defense.
seen that to this point. Champion Jorge Paez making a good combination. You wonder about those Espinoza tetap keras, berbahaya dan cukup bagus untuk menjadikan ia satu pertarungan sebenar. Tetapi, seperti dalam pertarungan pertamanya, Paez menemui rentaknya pada pusingan pertengahan dan menguasai separuh kedua pertarungan. Para juri melihat perubahan momentum, memberikan Paez 6 daripada 7 pusingan terakhir. kind of corner work that you see Paez, and watch him look at the camera. Is that crazy or what is that? Paez in front, but I thought he lost that last round. He climbed. Once again, Luis Espinoza and Jorge Paez. Espinoza is the one-time WBA junior featherweight champion. We approach 30 seconds to go. They go the distance. They go 12. Selepas 12 pusingan, Jorge Paez menang melalui keputusan berbelah bahagi. Dia kekal juara IBF, bawa pulang tali pinggang WBO Espinoza dan tinggalkan Las Vegas sebagai juara featherweight unifikasi. Badut itu bukan hanya membuat persembahan, dia juga pulang dengan 2 tali pinggang. Dari sebuah sarkas keluarga di Mexicali hingga ke puncak division featherweight, Jorge Maromero, Paez membina kerjaya yang tidak pernah sama seperti orang lain, membuktikan peninju boleh menghiburkan dan berbahaya sekaligus. Dan dalam sukan yang penuh dengan lelaki yang cuba kelihatan berbahaya, Maromero kelihatan suka bermain, tetap berani dan tetap menjadi seseorang yang tidak dapat dilupakan.